Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mari kita sambung pelajaran kita mikroorganisma bahagian yang ketiga. Jom. Pada video yang lepas, kita telah mempelajari dua jenis mikroorganisma yang mirip kepada tumbuh-tumbuhan, iaitu fungi dan alga. Kali ini, kita pelajari pula mikroorganisma yang mirip kepada haiwan, iaitu protozoa. Protozoa mempunyai saiz yang ketiga terbesar antara semua mikroorganisma. Terdapat dua jenis protozoa yang akan kita pelajari, iaitu paramecium dan ameba. Lihat video ini. Bagaimana ameba cuba menelan paramecium. Bakteria merupakan mikroorganisma yang jauh lebih kecil berbanding protozoa. Terdapat 4 jenis bakteria yang tercatat di dalam buku teks kita. Yang pertama, Salmonella, Bacillus, Streptococcus, dan E. coli. Jika sebentar tadi kita mengatakan bahawa saiz bakteria jauh lebih kecil berbanding dengan saiz protozoa, bagaimana pula perbezaan saiz antara bakteria dengan virus? Tentu sekali, saiz virus jauh lebih kecil berbanding saiz bakteria. Ada di antara virus yang mencapai saiz 1000 kali ganda lebih kecil dari saiz mikro, ataupun boleh kita panggil sebagai saiz nano. Virus-virus yang jauh lebih kecil ini juga mampu menyerang sel-sel bakteria dan merosakkannya. Bolehkah kamu ingat kelima-lima mikroorganisma tadi? Baik, yang pertama, fungi. Yang kedua, alga. Yang ketiga, protozoa. Yang keempat, bakteria. Dan yang kelima, virus. Cikgu harap kamu dapat mengingati dan mengenali kelima-lima mikroorganisma ini. Dan jangan lupa lengkapkan tugasan yang diberi oleh guru kamu. Hingga bertemu lagi. Bye-bye.